Jom saya kongsikan 3 kesilapan utama yang sering berlaku kepada majikan yang kali pertama menggaji pembantu rumah. Sekiranya tuan dapat elak 3 perkara ni, segala urusan tuan akan jadi lebih tenang. Pertama, tidak menetapkan tugasan yang jelas. Ramai majikan terus serahkan segala tugas kepada maid. Jaga rumah, jaga anak, kemas, memasak, jaga orang tua. Jadi ini menyebabkan maid akan rasa keliru. Jadi pastikan anda sebagai seorang majikan, anda bagi satu jadual kerja kepada maid dan nyatakan apa tugasan utama supaya tidak berlaku kekeliruan semasa maid melakukan tugasan. Yang kedua, mengharapkan maid yang datang terus sempurna. Bila maid tu lambat buat kerja, cuci tak bersih atau mungkin dia tak pandai masak masakan kita, jangan terus marah sebab mereka datang daripada budaya yang berbeza. Jadi, bagi mereka masa untuk mereka belajar dan menyesuaikan diri. Yang ketiga, tiada komunikasi dua hala. Yang ini ramai lagi majikan yang buat silap sebab mereka rasa bila mereka bayar dan maid patut tahu semuanya. Sedangkan setiap rumah ada perbezaan, ada cara kerja yang tersendiri. Jadi, pastikan kita luangkan masa untuk beri tunjuk ajar kepada mereka dan kita bagi tahu apa yang kita suka dan apa yang kita tak suka. Jadi sekiranya tuan-tuan nak elakkan daripada perkara ini terjadi, pastikan tuan-tuan ambil maid lengkap dengan jaminan. Sebab sekiranya berlaku sebarang masalah, akan ada pihak yang akan membantu tuan sehinggalah maid itu sesuai dengan tuan. Limited Talent, Professional People, Personal Touch.